tengah nak buat spraying tu, nak masuk bilik, nampak ada orang. Jadi kita orang pun macam kenapa bagi bilik yang ada gas? Macam kacau orang pula kan. Sebab biasa kalau masuk bilik ada gas memang kena tiaw me. Betul memang lah. kena kau-kau me. Kita orang masuk, ada orang dekat atas katil berselubung. Okay. Tapi bila tu call lah kat housekeeping, "Kak, kenapa bilik sekian ni ada gas? Kenapa akak bagi kita orang masuk?" Mana ada? Okay. Mana ada? Lepas tu dia cakap, "Kau tak percaya kan? Kau turun, kita check CCTV." Check CCTV, memang bilik tu kosong. Tapi Pali nampak ada orang tadi. Nampak ada orang. Kalau tak ada call kan. Sebab kita buat kerja ni, takkan ada customer kita nak buat. Memang tak selesa lah kita nak buat pun. Satu tak selesa sebab racun kan bau kan. Jadi kita risau lah. Yelah. Sebab itu semua kacau performance tu. Betul. Itulah kejadian dia, antara kejadian yang sebab itu dia tak nampak tau. Tapi yelah, pelik kan. Ada orang atas katil, bila check tak ada. Yelah. Lepas tu bila naik balik, tengok tempat tu tersusun rapi. Katil tu clean and clear. Berbeza dengan apa yang Pali nampak tadi. Dia jadi macam kena lagi. Tapi yang Pali, hotel dekat Kelang tu, Kelang. Alung memang sebut Kelang tadi. Kelang. Cuma tak bagi tahu nama hotel lah kan. Hotel kat Kelang tu, kalau check dekat TikTok, kalau ada influencer yang buat review kan, cantik je kan. Cantik. Tapi tengok komen. Semua akan cakap benda sama. Tak kena kacau ke? Dia 25 tahun tak silap dia terbengkalai. Lama hotel tu. Memang lama. Lepas tu tiba-tiba refurbish. And hotel tu besar gila besar kan. dan dia unik. Yes, betul.